Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sekarang, kita akan mulakan kelas hybrid kita pada kali ini dengan kertas 1 terlebih dahulu. Kertas 1 Bahasa Melayu Menengah Rendah ini memperuntukkan sebanyak 60 markah. Terdapat 4 bahagian yang diuji, antaranya ialah sistem bahasa atau juga dikenali tata bahasa. Seterusnya, pemahaman teks atau komsas, novel dan bahagian pemindahan maklumat. Sekarang, kita beralih kepada bahagian kertas 2 yang memperuntukkan 40 markah. Kertas 2 ini menumpukan 2 kemahiran menulis iaitu respons terhad dan terbuka. Oleh itu, teknik menulis karangan sangat perlu dikuasai oleh murid. Selain menguasai teknik menulis yang betul dan baik, kemahiran membaca juga sangat diperlukan. Hal ini akan membantu murid mengembangkan idea. Berikut merupakan 16 tema utama yang difokuskan dalam bahasa Melayu. Tema-tema ini bukan sahaja ditekankan pada peringkat menengah rendah, malah menengah atas. Bukan itu sahaja, tema-tema ini juga biasanya digunakan dalam kemahiran bertutur. Baiklah. Sekarang pula kita beralih kepada bahagian kemahiran lain yang hanya dijalankan secara PBD. 2 kemahiran lain yang juga perlu dianggap penting adalah dengar tutur dan membaca. Agak-agak, mengapa perlu menguasai format kertas bahasa Melayu ini? Ya, tidak lain tidak bukan, supaya dapat meraih markah yang cemerlang. Semoga perkongsian dalam kelas hybrid pada kali ini bermanfaat dan dapat membantu anda semua. Terima kasih.